Jom kita naik Skyway, Genting Highland Skyway. Ini kali kedua kita naik ni. First naik dulu masa budak-budak ni kecil lagi lah. Masa tu Skyway ni baru buka. Ni kita nak naik untuk kali kedua. Jom, let's go. Let's go. Masuk mana sini ya? Sini masuk pergi balik return. Sini masuk Nanti kalau tiket return ni dia kalau return macam mana? Nanti dia keluar balik Ni 2 trip nanti ada berapa pakai tiket yang sama. Maknanya kat sana nanti dia scan ke apa? Dia pakai tiket yang sama. Pakai tiket sama. Mana simpan lah. C mana? Ni C. Kita on C. So C sama dengan C lah. Ramai tu. Tadi tak ada orang. Tu lah. Lepak orang best sikit. Yang tu. Depan tu lah. Dia. Sana tu depan tu. Shortcut terus. Tu lah dia. Last kita datang sini tu, budak ni kecil berapa umur budak ni tu? Biasa jom Excited kan sebenarnya. Kita nak datang awal sebenarnya, tapi ya bersiap lambat kan. Tengok je lah pemandangan malam. Tu je yang nampak. Dia scan Genting Highland Premier Outlet kat sebelah sana je. Teringat apa kan? Teringat Langkawi kan? Ni kita naik putih tu. Kecoh. Heboh. Naik putih lah. Nak naik putih tu boleh tak? Nak naik putih tu boleh tak? Best tu. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap je lah, tak nampak apa. Tu kalau awal tadi kan best. Tu. Ada sound dia kan. Macam naik roller coaster tu. Gelap lah, tak nampak apa-apa lah. Tak nampak apa-apa tu. Kita tengok dia Premier Outlet. Beza tak? Belakang kan tadi macam kampung ni. Kedudukan ni kampung juga. Kampung tu tak kampung. Dapat jalan tu. Kalau siang tadi kan best. Bawah jalan. Jalan kat bawah tu. So macam mana perasaan anda menaiki kabel car pada waktu malam? Jeram kan? Ini kalau siang pandangan bawah tu siram lagi ni. Sejuk. Ya dah sejuk malam lah tu kan. Nampak muka je. Nampak selut. Bawah tu gitu. Bawah gitu. Bawah gitu. Bawah gitu. Pegang muka kena spotlight lah. Ini session mana? Saya tak ada sampai kejap Bukannya macam pusing dia kan? Yang bawah tu. Yang pusing tu kat atas. Dekat Penny tu dekat atas tu lah, dekat yang apa tu? Dekat apa tu nama apartmen Ria apartmen. Tak ada lah. Belum lah. Ini siapa nak berhenti kat sini? Ini apa tu? Chin Siu. Chin Siu ni kan Queen tadi tu. Chin Siu Space Station. Baru tak gayat rasa.
Jangan ada orang naik dengan kita. Teruskan perjalanan kita. Takut ke? Sikit lah. Goyang ke? Kita orang sekarang ni dekat stesen Chinsui Station. Chinsui Station ni dia apa? Dia kuih lah, kuih tokong yang ada kat bawah tu. Pintu tu buka. Siapa nak keluar boleh keluar lah. Tapi nanti boleh naik balik kan. Tapi tak nak, kita tak nak keluar. Kita sebenarnya nak pergi makan dia sebenarnya. Dekat atas. Bawa ni dengan pergi makan. Dan besok birthday dia. Besok. Mana ada? Ya lah. Bahan-bahan apa tak wujud. Sekarang ni kita tengah session. Banyak lah. Banyak gondola dia lah. Wow. Yang kaca tu ni, putih kaca kat ni. Yang sidang. Yang kuning mamak ni ni. Putih ni kaca kuning ni. Putih ni. Tak ada. Tak ada lah. So, sambung balik perjalanan. Apa nak tengok ni? Kita menyambung balik perjalanan. Naik semula ke atas. Masa tu pegang. Dia lepas atas ni dia ada macam roda tau. Lepas roda tu dia laju apa ni. Oh, laju. Oh, laju. Lagi gaya tu. Gaya tu. Sampai atas tu dia nanti dia berpusing, dia kona nanti dia lalu dekat apa yang ada tak ingat masa kita pergi yang Tak ingat langsung. dekat atas ni dia cantik nampak semua. Nanti duduk terima kita dah nak dia sikit. Boleh tu. Tapi tak nampak apa sekarang. Mana? Dia turun bawah tu lah Dia turun bawah. Gayat sikit lah, sikit. sebab malam kalau siang mesti lagi best lagi gayat ni. Mana? Ha? Yang ni, ini yang antara tu yang daripada bawah nampak empat bangunan tu. Yang tu Pak Mendia, itu bangunan lama. Yang tu bangunan lama ni tu Pak Mendia. Tu. Yang tu sana tu dia punya outdoor punya apa. Kejap lagi kita akan lalu sana lah. Ini bangunan baru ni. Daripada bawah tu boleh nampak ada empat bangunan. Kalau daripada Batang Gali empat bangunan ni. Antara nama dia. Sini apa guna? Ha? Mana antara? Oh, antara tu. Antara. Ini yang daripada bawah tu boleh nampak empat bangunan besar tu ni lah. Lah. Lari tu. Best tu. Kita bawah. Siapa nak lain drift boleh lain drift tu. Kita bawah. Ini kalau siang ni memang clear nampak ni. Sebab malam kan. Malam lepas tu dia berkabus. Tu. Tu dia punya ikon tu. Ni. Ini dia apartment. Ini zaman dulu pot ni. Dia apartment ni dulu. Ha? Tak ni dia apartment. Dah sampai ni. Apa yang atas tu? Atas tu dia tempat apa? Bawah ni ada yang tempat apa? Yang kecil lagi. Belum lagi. Ni masuk dalam bangunan tu nanti. Laju. Roda ni yang berbelahan dengan kita orang. Roda ni yang melaju dengan kita orang nanti. So sekarang ni kita orang tak link dengan roda ni. Dia ada laluan dia. Sekejap lagi kat depan tu kat depan tu baru dia akan link balik dengan yang roda tu kan. Yang kabel tu. Sekarang ni belum lagi. Sekarang ni belum link dengan kabel lagi. Okey. Kan dia link dengan kabel. Ni link dengan kabel. Nampak? Nampak tu. Apa tengok? Tu atau tingginya. Tu bomba. Tu bomba. Bawah ni ada masjid. Bawah ni. Tempat tu Genting Highlands. Genting Highlands. Tu logo. Tiga dia yang ikonik tu.
Uish, cantik ah. Kampus lah. Iya. Gion. Ini hotel baru ni, hotel apa ni? Apa nama hotel lah? Itu bawah tu. Bawah tu yang outdoor. Bawah ni. Dia outdoor dek. Dia lalu outdoor nampak tu. Tapi ni masalah malam tak nampak. Kalau siang nampak ni. Semua tutup lah tu, dah tutup dah. Gelap dah. Ni outdoor semua ni, tapi tutup. Ni outdoor ni bawah juga ni. Ini ni kat luar ni bawah ni. Tapi tutup. Tutup. Ni buat turun takut tak? Itu first one. First one. Turun apa? First one hotel. The worst largest tu. Hotel terbesar di dunia. Ada kat Malaysia tau. Main di bawah ni apa timpak tutup. Bawah ni Arena of Stars. Bawah ni. Ni semua ni apa ni? Ni outdoor tapi tutup. Kalau siang tadi mungkin nampak lah kalau siang kan. Tak sampai ya? Independence Day nampak tu. Independence Day tempat. Sampai dekat situ. Kita masuk dia situ. Ni ke filter dia? Ni semua outdoor. Tak tutup lah semua. Tutup lah. Maintenance semua. Sepatutnya buka ni sepatutnya. Dia tutup semua. Okay. So kita dah sampai ke stesen terakhir, iaitu Sky Avenue. Kita orang akan turun dekat sini. Kita akan cari kedai makan, pergi makan. Itu baru turun. Tadi tanya kat bawah, dia kata last pukul 11. So kita kena naik balik sebelum pukul 11. Alhamdulillah sampai. Jom. Akhirlah perjalanan kita naik. Ini perjalanan naik tau. Kejap lagi kita buat video perjalanan turun pula. Dia naik. Gondola belakang ni kecil ya. Kenapa gondola belakang ni kecil ya? Oh, ni yang ada cermin bawah tu. Gondola ni yang mahal punya. Dia ada cermin bawah. Ini yang gondola yang mahal tu kan? Yang ni? Kaca. Yang kaca tu kan? Oh, okey. Two way? One way? Oh, okey. Ha? Dia kat ni? Apa ni? So, kita dah sampai Sky Avenue. Okey. Okey, kita nak cari makan dulu Okey. Okey. Nak pergi tengok bakal office baru kat bawah ni. Tengok ni. Bayangkan aku kerja kat sini nanti. Ini aku punya room. Kakak ajak tu. Kita kena pukul 11 kena turun dah. Okay, kat mana tempat dah? Nanti aku kalau insyaAllah kalau jadi nanti office aku dekat sini nanti. Office aku kat depan tu. Tu depan tu. Kat situ. Tu depan tu. Tu. Depan tu. Katanya akan buka kat situ. Nanti office baru aku akan buka kat situ katanya nanti. Dia kata sama ada bulan hujung tahun ni atau awal tahun depan. Kawasan ni. Antara situ ataupun situ. Antara dua ni lah. Tapi aku rasa aku kuat mengatakan dekat sini. Kat sini. Office baru aku. Kau bayangkan office nanti aku kat sini. Aku akan berdepan dengan tempat-tempat ni. Best gila tu. Tak tahu boleh kerja ke tak. Kat sini lah. Ni. Okay, Highline Street, Bar Street. Ini kawasan-kawasan bar lah. Siapa yang suka-suka bar semua kat sini lah. Kita orang sekarang ni tengah nak pergi mencari kedai makan. Sebab nak isi perut. Daripada tadi tak makan ni. Kita makan pagi tadi je makan kedai mamak. Makan mi goreng mamak dekat Malika. Daripada pagi tu tak makan. Lepas tu pergi cari barang rumah. Sampai sekarang ni tak makan-makan. Ni baru nak pergi cari kedai makan dah. Okay. Masa tu orang ramai.
Ramai situ orang kan, jalan pun susah macam tu. Lihat ni jalan. Nanti ke belah kanan ada eskalator, dia kata. Naik eskalator 2 kali. Naik eskalator ke atas 2 kali. Tak ke sana. Naik ke atas. Dia kata nanti ke kanan tu terus lagi. Nanti ada jumpa eskalator, dia kata. Sana rasanya, oh, kita jalan jauh ni. Ni semua bar semua ni. Kiri kanan semua bar. Mabuk ni, Yamseng ni. Siapa kaki Yamseng? Yamseng. Tu. Ha? Alah, ni tak ada benda ni, memang laluan orang. Ni eskalator ni kot sini kot. Naik 2 eskalator dia kata ke atas. Nanti nampak eskalator naik tu. Ini kat sini kot. Sini ke? Macam bukan je. Tak apa, kita try tengok tu apa ada. Best lah kat sini. Tak sangka pula atas ni, tak pernah tahu pun atas ni ada tempat macam ni. Cantik. Lama. View cantik tu. Nampak cable car semua. Tu hotel Genting. Best. Tak ada asap Tak ada asap. Kau tengok ni. Okay, aku stop kat sini keliling. Okay, aku buat 360 punya view. View. Tu First World. Hotel First World. Tadi kita naik dari sana. Atas ni semua kedai makan ni. Tapi kedai makan Cina lah semua atas ni. Kan? Tu tengok tu bawah tu. Apa ada? Tengok bawah tu. Guys. Baca bekal lagi. Meriah kat sini. Macam ada di kanan. Sediakan duit je. Kalau ada duit memang best jalan kat sini. Semua benda boleh buat. Laju je. Lapar ke? Laju. Jom lepak Bob. Minum kok. Tu eskalator lurus. Tu eskalator tu. Apa tu? Mata dia merah. Apa benda tu? Tolong. Alah, tutup Tutup macam mana? Dia kat atas. Alamak. Macam mana nak pergi? Bukan tu, turun sana lagi. Mi kari. Ini baru betul ejaan mi yang sebenar. Mi kari. Bukan M-E-T tau. M-I-E. Mi kari. Bawah. Sana ada Adidas. Puma. Best ni. Aku tak boleh bayangkan nanti bila aku kerja kat sini macam mana. Perubahan culture. Okay, so sekarang kita orang nak ke Arena of Stars. Genting Skyworld. Nanti Skyworld kot. Tu eskalator, ada nampak eskalator kat sana.
Okey, ni eskalator sana lah kot agaknya kot. Jom kita pergi. Let's go. Oi, boleh tahan tinggi kat eskalator ni. Tapi tinggi-tinggi eskalator ni pun tak boleh challenge eskalator dekat MRT. MRT memang tinggi gila siut. Aku rasa eskalator dia sekali naik 3 tingkat kot rasanya. Okey, kita dah sampai. Sebenarnya kita orang boycott sebenarnya McD ni, tapi sebabkan dia tak ada makanan lain, kan kira darurat lah kiranya kan. Terpaksa lah kita masuk jugalah McD ni macam mana pun. So maafkanlah kita orang ya. Jom kita nyanyikan lagu selamat hari jadi untuk kakak. 1, 2, 3. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi kakak, selamat hari jadi. So macam mana birthday yang keberapa? 17. 17. Kita tahu form 5 17. Hadiah mana? Tak ada hadiah kan? Dek, hadiah mana dek? Adik, hadiah? Ada tak ada? Ya, tak ada hadiah. Ya. Ada hadiah. Ya, tak ada hadiah. Kakak 20 lah? 18, 17, 18, 19, 20 lah. Okay lah, betul lah 19 silap. Okay je, rasanya sebab lapar kot kita makan. Okay, alhamdulillah kenyang. Oh ada. So bergerak balik. Oh tu. So bergerak balik. Dah kenyang, perut dah kenyang lah. Sini McD, sini KFC. Sebelah-sebelah je. Oh, area sini makin malam makin happening oh. Jadi masa kita lalu tadi tak se-happening macam ni. Bila makin malam ni dah pukul 9 lebih dekat pukul 10 ni. Makin happening lah. Nama pun pub kan. Pub disco kan. Pub ni semua memang malam-malam baru hidup lah. Okay. So kita orang turun. Ni tu turun. Ni gondola mahal. Gondola mahal. Ni gondola murah. Bukan pun dah biasa lah. Zas. Yang putih ni gondola mahal. Gondola yang nampak dia punya apa. Okey, sekarang kita turun. Bapak semua duduk sini lah, nampak bawah. Bapak semua duduk sini lah, nampak bawah. Dah start laju lah. Dia tunggu ni, tunggu lampu tutup. Lampu dah, pintu tutup. Pintu tutup baru dia laju. 3, 2, 1. Action. Go. Diam. Tadi kita ambil gambar kat mana? Oh tu kat sana tu. Kita ambil gambar jadi kat situ. Baru inilah keadaan. Jauh. Ni kan bawah ni dulu kan. Bawah ni McD kat sana. Jauh jalan. Mana? Tinggi ke? Oh dia naik Saya nampak ni.
atas. Ayuh malu pun. Oh, dia di atas. Kita sekarang mendaki. Tinggi tu tiang ni. Oh, tinggi lah. Tadi kita tengok atas itu tadi tengok bawah takut je. Oh. Tinggi tu. Oh, nampak orang ah. Nampak orang tidur. Mana tengok hotel apa semua ni? Tak, ini hotel apa? Ini tak tahu hotel apa ni. Nampak orang. Kalau macam tu nampak orang ah baring ah. Ya. Hotel Highlands. Oh, Highland Hotel. Okay, kita sekarang dalam perjalanan turun ke bawah. Ini tengah corner. Dia sekarang ni dia lurus je. Bila corner dia kena macam ni lah. Ni dia tukar di corner dia tu. Baru turun ke bawah. Yang bulat ni. Yang bulat ni yang memegang dia. Bulat ni yang kabel. Nampak ada kabel. Oh, tinggi Malam dia bagi kan? Maybank ada. Aku tak minggu balik. Kingsway tu ada Kingsway. Belum dah kenyang. Dah malam, penat. Dapat mandi, sembahyang, tidur biasa. Stesen Chinchu Jepun. Mau lah kau biar. Lu kena diam lah tidur. Tidur yo. Yo mendekati stesen. Terlanggar kita depan. Terlanggar kita depan. Ke atas tu macam mana dia? Ke atas tu sistem dia. Bikin juga. Oh, tempat tidur. Oh. Tempat tidur keluar. Okey, masuk balik. Yo. Ada ke? On. Terus apa kot, memang tidur atas kot. Tadi turun bawah pergi je HPO. Tidur ke dalam ke atas kan. Tak guna. Yang akan kita ada bagi yang di Beza dengan suhu yang dekat dalam kami. Kamu panen tu semua. Ada kipas tu. Ini tak ada orang apa di situ. Ha? Tak kahwin tak ada rasa apa. Dia ada kipas. Tak tahu juga. Macam ni apa? Panas ada lah rasa. Buat kipas apa? Ini situ gila. Kuda tu kuda tu bang. Tu dapat kuda tu bang. Dekat mana? Oh, ini dekat kuil tu ke? Tokong tu ke? Mana? Nak kuda lah. Nak kuda betul. Kuda batu ke? Sama. Oh, kereta kat bawah. Oh, kereta lalu bawah kita orang. Oh, lama. Tiang ni. Hebat betul otak manusia yang buat kan. Kita orang ada di atas sana tu tadi lah. Oh, tinggi tu. Best tu tinggi. Ini pasal malam ni, kalau siang ni nampak semua yang bukit ni semua ni. Keliling bukit ni semua. Next time kita siang lah. Naik ini je RM80. Ya nak? Okay, dalam beberapa saat lagi kita akan sampai ke GHPO, Genting Highland Premier Outlet. Dengar. Kalau Kita lama. akan tiba di stesen Genting Highland Premier Outlet sebentar lagi. Destinasi terakhir. Destinasi
dah segera ride kita orang dengan Skyway Genting Island hari ni. Sampai dah balik-balik boleh tidur Alhamdulillah sampai dengan selamat. Okay, let's go. Kita keluar semua. Terima kasih kerana memilih Sky apa nama ni, lupa nak nama. Terima kasih kerana memilih cable car. Alhamdulillah berjaya sampai. Selamat sampai daripada atas tu. Daripada atas tu. Berjaya sampai, alhamdulillah selamat. So sekarang ni nak balik lah, penat lah. Dah penat dah. Balik rumah. Warna Skyway. So semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan lupa yang belum subscribe channel ni, share, like, komen. Tak nak buat semua tu pun tak apa, janji subscribe je. Okay, Assalamualaikum.